Saudara, kalau setakat nak cabar Infinix Note 50 Pro Plus 5G ni bahagian gaming, tak cukup. Kali ni aku akan try 4 benda dekat phone ni. Nombor 1 bahagian gaming, nombor 2 bahagian kamera, nombor 3 bahagian AI features dan yang terakhir sekali, kalau tak cukup duit macam mana pula? Kita tengok bahagian gaming dia dulu. MediaTek Dimensity 8350 Ultimate 5.5G. Skrin dia bagi aku agak besar tapi sedap pegang, 6.78 inci AMOLED flat screen dan dia menggunakan 144Hz refresh rate. Korang nilai kat sini lah macam mana aku play video resolution yang paling tinggi kali ni. Mobile Legends ini yang aku dapat 120 FPS. Untuk Honor of King pun sama juga 120 FPS. Dan yang terakhir sekali untuk PUBG, aku dapat juga 120 FPS. Memang kau Infinix dekat game kali ni. Untuk Wi-Fi pun aku dah test. Dia ada Super Wi-Fi 2.0 dan EDCA technology. FPS tinggi saja Infinix rasa tak puas. Kali ni dia masukkan sekali Expose AI Gaming Engine yang lagi banyak. Untuk speaker, dia menggunakan stereo speaker yang ditune by JBL. Kita tengok setup bahagian kamera dia pula. Pertama kali Infinix Note series ada ultra wide dan korang boleh zoom 6 kali dan maksimum 100 kali periscope kamera. Jauh ni. Menggunakan 50 megapixel Sony IMX dan OIS Night Master kamera dan juga ada 4K 60 FPS video recording disediakan. 4K 60 FPS daripada Infinix Note 50 Pro Plus 5G. AI features. Ada 6 AI yang akan bantu memudahkan kehidupan korang. Yang pertama, AI writing. Yang kedua, AI recording summary. Yang ketiga, one tap curi Folex AI. Yang keempat, AI eraser dan cut out. Yang kelima, AI auto answer. Dan yang terakhir sekali, AI call summary. Kalau tak cukup duit nak beli Note 50 Pro Plus 5G ni, macam mana pula? Yang pertama, Note 50S 5G. Dia datang dengan screen AMOLED in-display fingerprint, MediaTek 7300 Ultimate 5G. Ada juga Infinix AI, ada charging 45W, 5200 mAh bateri, 256 storage, 16GB RAM, 64 megapixel kamera, ada 4K recording video, ada TV certified durability dan ada IP64 kalis air dan debu. Yang kedua, Note 50X 5G menggunakan chipset yang sama, MediaTek Dimensity 7300 Ultimate 5G, ada juga Infinix AI, ada 45W all around fast charge, ada 5200 mAh bateri, 256GB storage, 16GB RAM, ada premium design, memang style macam gaming, 50 megapixel 4K video, ada military grade durability, memang lasak, ada IP64 kalis air dan debu dan update dia adalah 2 tahun Android, 36 bulan security update. Untuk Infinix Note 50 Pro Plus 5G, korang akan dapat sekali AI Buds. Jadi, aku nak tahu juga apa pendapat korang pasal Note 50 Pro Plus 5G ni dan juga adik-adik dia. Baik beli Infinix ataupun